Aku nak tunjukkan korang satu benda yang mengagumkan pasal Kia EV9 ni, iaitu Technology. banyak teknologi yang disumbat dalam Kia EV9 ni. Seperti nak unlock kereta ni senang je. Jalan je ke kereta dan nampak ni, dah buka. Tak payah tekan butang. Katalah korang baru balik daripada shopping dan tangan korang penuh. Dia ada smart tailgate di mana korang tak perlu tendang lah. Korang berdiri je, dia akan buka sendiri. Dan kalau dekat barisan ketiga ni korang nak turunkan, nak dapatkan lebih banyak ruang, senang je. Tekan butang je bang. Ada 3 cara nak kawal aircon. Ada touchpad, skrin sentuh dan butang fizikal. Rear view mirror ni, kalau tarik twill, jadi digital. Side mirror? Bukan. Digital side camera bang. Kalau pakai digital side mirror ni, memang nampak janggal lah masa driving. Apatah lagi masa parking. Tapi jangan risau. Kalau korang tak confident, boleh pakai digital blind spot. Tak cukup lagi? Tu ada kamera 360 yang boleh pusing-pusing. Masih tak confident nak keluar masuk parking juga? Pakai je lah remote control ni. Selain dari tu, side bolster dekat kerusi ni akan peluk korang bila kelajuan kenderaan melebihi 130 km sejam. Yang lagi best, sistem V2L bukan je kat luar. Kat dalam pun ada dengan plug 3 pin ni. Kalau bercakap pasal nilai, teknologi dalam SUV ni buatkan nilai Kia EV9 ni macam SUV terlebih mewah.